Profile picture media sosial kita, terutamanya Wasabi, kalau ada yang nak bertanya tentang kerja kosong ke iklan kerja kosong syarikat tu, pastikan ada tukar dulu anda punya gambar profil tu. Jangan letak gambar yang tak sepatutnya, yang melambangkan macam anda ni macam nak main-main, tak serius, macam gambar kucing ke, gambar kereta ke, gambar motor ke, gambar anak ke. Tolong jangan letak gambar ni kalau anda nak gunakan anda punya nombor tu untuk bertanyakan tentang kerja. Sebab kebanyakan orang yang terima tu dia akan tengok gambar profil tu, nak tengok orang ni macam mana. Ada setengah tu memang macam tu. Dia memang suka view gambar. Dia suka tengok muka kita. So kalau macam dia tengok gambar tu, gambar yang macam tu, rasanya akan dapat mesej yang kurang lah kat sana. Dia akan fikir macam anda ni tak serius nak kerja. Sebab kita nak bertanya berkenaan kerja, jadi kita kena, benda yang kecil-kecil ni kita kena titik beratkan. Benda-benda ni actually dia effect. Kebanyakan syarikat, bos dia ke, pihak management ke, dia memang suka tengok gambar profil. Nak tengok nama apa. Ada setengah pula, jangan letak pula nama yang bukan-bukan. Nama penglipu lara lah, nama Pak Tam lah, yang macam tu. Why not kita letak nama kita je, at least Siti Hazni ke. Nampaklah kita macam jenis serius, professional, memang boleh dipanggil untuk temuduga. Dia akan first impression lah. First impression tu penting lah. Jadi kita kena bagi gambaran yang positif kepada si penerima tu, walaupun dia hanya media sosial, tapi sekarang kita sedang guna media sosial ni untuk bahagian pekerjaan. Jadi kita kena jaga kita punya etika profesional. Kena tukarlah gambar tu. Better kita letak gambar kita yang terkini, dan gambar tu janganlah gambar yang bukan-bukan. Jangan gambar macam tu pula. Gambar full face kita yang macam biasa macam ni je. Walaupun anda tak senyum pun okey dah. Janganlah gitu. Okay? So, kena ingat jaga kita punya, kita punya appearance kita. Okay?